Allah akan buatkan kita go through something. Untuk apa? Untuk melayakkan kita boleh dapat apa yang kita minta. Kita belajar satu benda yang sangat penting, rupa-rupanya apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, tak ada satu pun yang sia-sia. Kita terluka, kita kecil hati, kita sakit, kita penat, kita rasa dikhianati, itu semua adalah perkara yang kita memang kena go through untuk kita dapat sesuatu yang lebih baik. Alright, pastinya yang sedang menonton ni ataupun ni lah, semua yang ada dengan saya ni melalui ujian-ujian dalam kehidupan, kan? Tapi inilah semua proses untuk kita nak capai sesuatu yang Allah nak bagi. Contoh kita bercita-cita untuk, "Ya Allah, jadikanlah aku." Siapa kat sini yang belum kahwin? Tak, belum kahwin? Tu, belum kahwin, yang ni belum kahwin lagi, kan? Ni belum kahwin kan? Amar nama Amar kan? Okey, Amar belum kahwin kan? Jadi, Amar ada ujian dalam hidup Amar? Ada ujian dalam hidup kan? So, ada orang yang dia diuji sebelum, dia diminta, "Ya Allah, bagilah aku jodoh ya Allah. Kalau boleh jodoh yang macam ni, siap bagi spek lagi kan? Macam ni macam ni macam ni macam ni. Kalau nak full spek." Kan? Tak nak yang basic kan? Bagi kalau nak yang premium S lah apa kan? Okey, contohlah kita minta. Boleh tak kita minta kat Allah? Boleh, mintalah apa-apa saja, mintalah. Ya Allah, nak macam ni macam ni macam ni, minta. Jadi bila kita minta pada Allah, Allah sebut apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta pada aku akan kabulkan. Jadi bila Allah nak kabulkan doa kita, bukanlah kita doa esok pagi terus muncul, tapi mungkin dan selalunya Allah akan buatkan kita go through something. Untuk apa? Untuk melayakkan kita boleh dapat apa yang kita minta, kan? Sebab mungkin kita ni semayang lewat, kita mungkin baca Quran tergagap lagi, mungkin ilmu agama kita belum cukup tinggi. Jadi Allah bagi kita sesuatu ujian untuk buatkan kita ni boleh baiki semayang kita, baiki kita punya Quran, pergi kelas untuk tingkatkan ilmu supaya kita layak untuk berkahwin, layak untuk dapat satu orang isteri yang kita minta tu.